Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Lucky Rascal Kanda. Yes, today apa yang kita nak buat hari ni adalah kita akan fly. Kita akan terbang, kita akan bawa dia tu, kita akan pergi Langkawi. Tapi sejujur-jujurnya saya beritahu korang, saya tak sempat nak beli barang perkahwinan Alpha dengan M ni. Korang pun tahu semalam saya orang cakap apa, photoshoot sampai malam semua. And then mall pun dah tutup semua benda. And then saya tak sempat nak beli apa-apa. And then saya tak tahu nak beli apa-apa. Tapi nanti lah saya beli semua benda barang tu. And then now kita akan pergi terbang ke Langkawi, pergi majlis kahwin Alpha M ni. And then korang tahu tak yang paling saya tersentuh bila waktu tu saya nak ke umrah tu lah ya. Pergi tu Alpha call saya, Kanda, dia call lah, Assalamualaikum Kanda, hang ni pasal apa buat konten lagu tu? Duk cakap tak ada aku ni sebab no, aku sebab. Dia cakap macam tu kat saya. And then saya pun rasa macam, ya Allah, dia sayang juga kat aku. Sebab aku sayang kau lah Alpha. Harga habis tiket RM800 tiket pergi Langkawi, pergi balik RM800. Engkau kalau tak datang majlis kahwin aku, jujur aku cakap, aku terasa tau kalau aku tak datang. Now jom kita pergi gate. And then kita terus fly pergi Langkawi. Okay, let's go. Lelaki Rascal Kanda, bergaya macam diraja, kacak dan penuh bersemangat, buat hati semua. Sebenarnya ni dah lambat sebenarnya, tapi now dah saya punya flight 10 tapi 9.37. Tapi sempat lagi kot. Okay, lagi pun saya boleh jumpa budak-budak AI. Sebab diorang tak pernah balik. Saya balik daripada umrah, saya tak jumpa pun diorang. Seorang pun tak jumpa. Saya terus pergi photoshoot. And then jom kita pergi Langkawi. Lain semua dah masuk dah. Lain semua dah masuk lah. Aku belum masuk lagi. Aku seorang. Gate dah kat tu. Mak, gate close. Bonding 9.25 tau. Aku paling lambat ni. Oh Akbar. Macam mana perasaan orang dekat dalam aeroplane? Perasaan aku yang paling lambat. Aduh. Syukur. Langkawi, here we go. Jangan tanya kenapa. Sebab saya dah ada kereta. Saya boleh lepas sewa kereta. Now kita akan pergi majlis perkahwinan Alpha ni M ni. Dia orang kalau tak datang majlis aku, sumpah aku terasa. Tak kisah kalau ada kerja ke tak ada kerja ke. Tahu, aku ni ada kerja hari ni patutnya. Tapi aku batalkan semua benda tu sebab fikir pasal kawan. Tapi kalau nanti aku kahwin, diorang tak datang, semua majlis yang aku datang, Pak Ipia ke, sanggup pergi Ipoh ke, aku akan terasa kalau tak datang. Sebelum ni kat Arisa aku pergi Kelantan. Semua lah akan terasa. Sebab aku tak pernah skip lagi tau talent AI kahwin. Cantik sikit. Okay, kita pergi. Kena pergi Alpha M ni dan jumpa budak-budak AI yang mana yang ada lah. Okay, let's go. Lelaki Rascal Kanda, siapa dirimu, kau buatku terbang. Sekejap, aku segan sikit lah berjalan dengan telefon permanen. Weh, siapa ajar kau ni? Ni kasut raya ni. Kasut, baju, telur yang bukan aku punya. Sorry Raya tau. Ayah Balkis lah. Sebenarnya ayah Balkis tu dah lama saya je. Nampak kat Itulah ayah Balkis yang kau dekat. ya, itulah aku nak ayah kerja aku dah tua dah. Dah aku dah dapat job kat sana. Aku balik-balik dapat job. Kau tinggal lah kat member sikit. Gitu kan ni lah ni. Berbayar. Ya, berbayar. Bebas siapa? Aku dah berhenti. Ada? Aku dah berhenti lepas tu tadi. Ada? Parking OKU. Kau tengok. Ada kau kira? Parking kat OKU. Siapa OKU? Tak, dia masih support lawan kau walaupun dia permanent Nanti dapat lawak aku. Kau kira permanent? Oh gila permanent. Oh gila.
Lain kau ajar pelik-pelik ni. Tak, tadi kau tak tahu dia nak pakai baju hijau, seluar jeans, kasut ni. Kau rasa aku nak bawa dia. Lepas tu dia kata, Kamu malu juga. kata aku bagi dia lah. Aku bagi dia. Memang cie dia ni. Tapi balik malu sekali kau tahu siapa? Sofi. Malu bawa ni. Bawa van. Bawa ni, bawa van. Apa salah parking tu? Jom. Kita masuk lah. Pengantin apa? Kali ni aku nak pergi majlis kahwin ni lebih kat macam photoshoot ni. Tak lebih kat macam pergi photoshoot. Wah, suai. Plan lagi. Balik sini semua. Ketel lah rezeki. Ini Ryan. Ini Ryan. Kita ada kereta baru. Ryan dengan Noah. Ryan dia nak ambil dia driver. Yang ni dah buka pintu. Tunggu Sophie. Jatuh ke tak? Sofi malu. Sofi tak nak keluar kata. Tunggu Sophie. Ya, biar. Bagi aku. Habis. Tak nak keluar. Tak nak keluar sana. Bodoh. Tak, biar. Kau tahan je. Kau buka lah pintu. Jadi dia sampai. Jadi Noah kau sampai. Kau buka pintu lah. Aku tengah dekat sini. Kau buka pintu. Aku tadi nak datang lagi. Kau boleh bagi jamin dulu. Tak masalah dia lama sangat. Okey je. Coba. Kerja. Van ni malu. Dia malu betul ke? Ya, dia malu. Tadi Sofi kita nak. Ada? Janganlah bodoh lama sangat ni. Kau pergi sana. Kau pergi sana. Oh, jangan bagi OKU ni. OKU ni dekat. Raya, dia sana lah. Kau marah aku ni. Mana dia? Nanti kau keluar, kau buka pintu. Kau keluar buka pintu. Dah aku kira bagi. Dia tengah bergambar. Dia tengah bergambar. Bagi dia naik dulu. Betul. Atau kau yang malu Noah? Betul Aku kita berhenti sini tadi. Aku Aku dah nak terus. Kata aku nak buka pintu sambil dia cakap apa? Kalau kau turun, aku palang kau dah. Kalau macam tu aku tak jadi. Tak jadi lah. Alah, bagi Syami dengan Sophie keluar je. Tak gitu juga dia kekek dia keluar. Sabar jangan keluar. Abang tak gambar dia naik abang tak gambar waktu dia naik van. Okey, boleh. Noah buka pintu. Buka pintu. Kau tolong buka pintu ya. Tak ni tak apa. Kau macam buka tu. Tak aku dah kira. Tak kau berdiri sini macam bodyguard. Macam ni tangan selit. Oh gitu. Tangan selit. Oh, tak tinggi ni bawah. Ah gitu. Sampai sikit. Lepas tu buka pintu kau tarik. Gini lah tarik lah. Ui, mahal orang kaya. Ini orang kaya ni. Kita. Naik. Ambil ke depan lah. Kena nak bayar aku pasal ambil. Kena nak bayar aku. Kena bayar aku. Kau boleh elok lah, sikit tegak lah, sikit ni. Macam ni. Elok. Tapi depan Kalau tak lambat tak kau pun break lah dulu. Oh, seram. Susahnya kereta ni. Dia nak tanda kereta kau. Naik. Ni tuan tak naik. Kau masuk dalam seat aku dah duduk CN1 kau. Okey, settle dah kerja Pintu dah tutup. Okay, aku nak Serabut lah. Nak kena kahwin. Selamat pengantin baru. Weh, aku Muka nak sama dah ni. Mungkin nak sama dengan siapa? Bina. Dia jujur lah. Yang masakan semua ni tengah buat konten masak ke apa? Tak kan? Tak kata masak.
Hari selamat parti baru buat view Duit je kau bayar. Apa dia? Yang waktu cakap ME tak couple tak apa, tipu lah. Aku minta Kena bayar janji. juga ni. Aku minta janji. Sebab YouTube ni dapat duit untuk kita weh. Okay fine, okay Tapi fine. kalau Rino dengan Ayon, aku nak Ayon. Ayon ni. Aku tak. Bye bye, I think expired. Weh, relax sikit. Masih lagi fresh punya tempat tau. Ni walaupun senior, expired dah ni, expired. Tapi kalau kita orang masuk, yang kerusi panas semua kalah ni. Ya ke? Kalah. Damn. Tapi Mulut dia dah kalah. Push panas kalah. Tapi kau ingat. Ya, jadi nak kalah, jadi nak konten kalah. trash talk tu Biasa-biasa ke? biasa je. Belum cerita. masuk aku lagi. Aku dah berubah lah sekarang. Ya. Dah cakap lebih-lebih. Tu lah banyak bulu sekarang. Banyak bulu kan. Dan jamban smart tau. Aku pelik je potong. Boleh. Okay, ciao. Sebenarnya ramai je yang datang kat waktu tu. Ramai je ada alih semua benda. Tapi diorang mostly gambar delay semua benda kan. Ini saya tak sempat nak jumpa budak-budak AI semua yang lain. Tapi nak buat macam mana kita jumpa dekat office je Isnin ni. Tak ada rezeki nak jumpa kat majlis Ofa. Jumpa pun PR dengan Pak I, dengan Syamil, dengan Sofi je. Semoga Emily dengan Ofa hubungan kekal sampai bila-bila. Percaya dunia akhirat juga. Dan juga kekal sampai Trijannah. And then aku ada di saat semua cerita korang, di saat apa yang berlaku dekat AI, aku tengok perkembangan korang punya jenis percintaan. Macam mana Ofa nak deny perkara tu, yang tak ada hubungan lah ni semua. Sebab tak sampai sanggup back, takkan jatuh cinta. Akhirnya ke jenjang pelamin. And then congrats untuk both of you, untuk Emily juga, untuk Ofa juga. And then semoga kekal sampai ke jannah, sampai ke hari tua korang. Okay, jangan, kalau ada masalah ke apa, cuba selesai sebaik mungkin. Cuba jadi seorang yang matang bila menyelesaikan satu masalah. Dan semoga bahagia selalu. Okay korang, jumpa next video, next content. Assalamualaikum.